Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wahjai ni hendak tidurlah oleh engkau. Mana wahjai hendak tidurlah oleh engkau dulu. La talumi wahjai. Jangan celolah oleh engkau akan aku. Nah, jangan celolah oleh engkau. Nah, apa tu? Wahjai hendak tidurlah oleh engkau. Tidurlah. Kenapa? Falaisa yakhlu anki yauman manjai. Nah, tiada adalah sunyi daripada engkau tu satu hari daripada tempat tidur aku. Tidurlah. Nah, dah. Sebab tu kena mikir dulu dah. Dia boleh demo agak. Nampak pun tak boleh dah. Babul maf'ulil mutlaqi, ini satu bab pada menyatakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni orang panggil allazi lam yuqayyad bil jari. Mana tak maf'ul yang tiada dikaitkan akan dia dengan mana-mana huruf jar lah. Nah, lisihatil itlaqil maf'uli alaihi kana sah, diitlaq kata maf'ul di atasnya min ghairi taqyidin, daripada tiada kait. Dia kait dengan raja lain, dia kait dengan raja belaka. Kalau kita maf'ul benda yang dibuat oleh fa'il tu kena kepada maf'ul mutlaq lah. Berdiri, maka perkara yang keluar daripada seorang yang berdiri dah. Itu dia. Tu fa'il dia sengerti. Sebab pukul ni apa panggil satu perbuatan yang terbit daripada fa'il. Fa'il ni orang buat. Maka perbuatan yang terbit daripada orang buat terpanggil maf'ul sungguh. Patut kena kepada umar tu. Tu bukan perbuatan dia. Itu satu benda yang lain, maf'ul lebih. Sebab tu orang perbuatan dia gi kena satu orang. Tu satu orang yang kena tu abang bukan perbuatan dia, perbuatan dia buku tu ya. Tapi abang sebab tu abang maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni maf'ul hakiki. Allazi fa'alahu fa'ilul fi'li. Ya, bi khilafi baqiyatil mafa'ili. Jadi ya. Berarti dia kata wahwa dan bermula ia maf'ul mutlaq ni kena kepada al-masdaru. Kena kepada masdar. Lagi pula kena kepada masdar. Masdar ni nanti tengok di belakang ada masdar ni ada no. Wal masdaru ismul hadas di belakang ni. Dia menyatalah. Lepas tu bila masdar ni al-fadlah tu ialah fadlah, istilah dia. Fadlah ni gapo fadlah? Dalam kata wahya fadlah allati la takunu umdatan fil kalam. Yang mana bukan umdah pada kalam. Istilah dia bukan umdah ni, boleh tak boleh tak mesti betul. Ya tak boleh. Ya bukan betul. Mana fadlah ni, yang ni bukan umdah. Nah, kalau nak jadi umdah ni orang panggil musna ilaih. Nah, ada panggil umdah, ya kena faham gini. Nak panggil kalam yang terdiri daripada umdah. Jadi kalau benda dia ada dua. Satu benda hak biasa induk di fadlah. Benda hak biasa jadi umdah. Hak jadi umdah ni ya dua. Orang panggil fi'il fa'il mubtada khabar. Fi'il fa'il atau fi'il serta naib fa'il mubtada khabar. Orang panggil nak jadi jumlah dah. Dia panggil umdah. Umdah ni orang panggil fi'il fa'il ataupun kalau tak fi'il bin majhul juga fi'il naib fa'il. Pasal lagi panggil mubtada khabar. Ada panggil tu panggil dok dalil likungi umdah.
Ada apa lain pada tak orang panggil fadlah. Jadi ya. Ya istilah ya gini. Kita tak fadlah, dia fadlah boleh waktu baik bukan baik tu. Nah, orang panggil dia gini. Panggil benda tu terbagi pada dua. Nah, orang panggil fadlah kalam. Adapun soal lagi umdah bagi kalam. Fadlah kalam ni ia bukan umdah sebab tu dalam kata fadlah ni wahia allati la takunu umdatan fil kalam. Dia tiada ada lah ia allati tu umdah pada kalam. Umdah kalam ni musnad ilaih. Ya musnad dengan musnad ilaih tu panggil umdah. Panggil dah tadalana. Nah, pae tu panggil umdah. Pae tu panggil umdah. Pae panggil umdah. Mubtada khabar panggil umdah. Dah. Nampak tak? Dah. Bawa tiba orang panggil kalam ibarat tu orang panggil fadlah. Nak panggil kalam kena terhipung di dalam apa nama? Dah. Orang panggil nak buat juzuk kalam, nak buat kalam tu. Panggil dia kena berhipung dengan panggil umdah. Ada fadlah ni kadang-kadang tak sah makna kalam tu. Mereka kena ada fadlah. Bukan kata benda yang mesti kita kena bubuh tak apa, ia lebih kan. Ada pun tak apa, tak ada pun tak boleh. Kerana orang panggil bila tak ada maf'ul mutlaq, kalau tak ada fadlah ni orang panggil tak asing maksud kalam. Sebab kita tak ada surah bahar ni. La tamshi fil ardi maraha. La tamshi. Kerana panggil hal ni abang untuk masuk daripada bagi fadlah. Ya bukan masuk daripada bagi umdah. Ya versi itu istilah dia. Umdah fadlah. Versi itu dulu. Nah, pada apa gatik masuk daripada fadlah? Apa gatik ni masuk daripada umdah? Umdah ni orang panggil umdah kale. Umdah kale dua. Orang panggil musnad ilaih. Lain pada musnad ilaih orang panggil fadlah. Panggil bukan kata fadlah ni mana hak lebih. Hak lebih ni nak buat pun tak apa bukan. Nah, kadang-kadang nak kalam tu mubtada musnad ilaih tapi tak faham. Makna maksud dia mereka kena ada fadlah. Gitu. Tapi benda fadlah ni ia bukan musnad ilaih itulah. Ia nak berdiri sebuah kalam pae tak apa ada maf'ul. Nah, kadang ada PA, lepas tu pae tak ada. Lepas tu panggil maf'ul tu lah, bukan naik pae. Maf'ul tu lah orang jadi nak tak boleh. PA maf'ul nak panggil kalam tak boleh. Mubtada panggil pae sadar masyarakat tak apa lah waktu ganti dia. Mana mubtada apa tu hal. Padahal tak boleh. Nak mendirikan akal kalam ni. Tak boleh. Dia kena ada musnad ilaih. Tapi padahal bukan kata ada apa tak ada. Ada apa tak apa, tak ada apa tak boleh. Ia bukan betul. Sebab tu hal ni fadlah ni kadang-kadang nak buat tak boleh. Mesti nak pahamkan akal kalam tu dia kena ada fadlah. Misalnya tak la tamshi fil ardi maraha. Yang berjalanlah oleh engkau di atas muka bumi apa? Nah, maraha hal kada takabur berlenggok-lenggok itu. Bukan kata buat tak apa, tak boleh. Kalau kata Tuhan kata la tamshi fil ardi, jangan berjalan dalam muka bumi. Suruh baik pula tu. Pak kita orang biasa berjalan dalam muka bumi. Lepas tu dosa semua kita. Dah. Kalau dia tak sih maknanya. Berak, ya kayak gini ya. Ya satu benda tu orang panggil umdah. Satu benda tu panggil fadlah. Gitu. Istilah dia. Kalau di segi fadlah ni benda lebih. Tak ada pun tak apa. Bukan. Fi'il lazim ke. Fi'il lazim tak ada maf'ul tak apa. Fi'il muta'addi maf'ul kena ada. Kalau tak ada maf'ul tu, tak sah makna dia. Pukullah oleh aku buku. Buku apa? Dia tak kerti juga makna dia tu. Jadi mesti juga fadlah pun nak buat tak boleh. Dia panggil istilah dia. Umdah ialah orang panggil juzuk kalam. Fadlah ni orang panggil mana dia bukan juzuk kalam. Gitu. Tapi nak pahamkan akal kalam, kadang-kadang mesti kena ada dia. Fi'il lazim tak boleh lah. Fi'il muta'addi dia kena ada lah. Muta'addi pula satu maf'ul. Muta'addi pula dua maf'ul. Muta'addi tiga maf'ul. Pada maf'ul ni fadlah. Pada nak buat tak boleh. Nah, nak buat satu maf'ul tak boleh, mereka kena ada dilalah. Nak buat dua maf'ul boleh, tapi kena ada dilalah. Tak ada dilalah dia tu tak boleh nazah. Padahal dia tu fadlah. Baik situ dulu. Jadi tak boleh nazah deh. Habis kata
al-mu'akkidu li amilihi, batu maf'ul mutlaq kena masdar. Batu di sini ni orang panggil satu masdar. Batu masdar dalam bahan ia tak nak bahan ia tiga. Satu masdar sungguh. Yang dua nak menyata bagi amil. Yang tiga nak kuat bagi amil. Nak menyata bagi bilangi. Batu sebagai apa? Orang panggil selagi nak menyatakan bilangi perbuatan. Satu perbuatan. Perbuatan itu masdar. Nah, lepas tu nak menyatakan orang panggil nak menyatakan bagi bagai perbuatan. Dua, ataupun nak menyatakan bilangi bagi perbuatan. Ia sakut perbuatan semata-mata. Lepas tu orang panggil nak menyatakan panggil nak bagai bagi perbuatan. Perbuatan, bagai perbuatan. Lepas tu bilangi perbuatan. Dalam bab ni. Disangka dengan perbuatan saja, ada pun bagai perbuatan, ada pun bilangi bagi perbuatan. Dia nak bahas apalah tu lah. Pal masdaru al-fadlatu al-mu'akkidu. Lagi pula masdar ni yang mekuat lah ia. Li'amilihi bagi amil ni sebagai takkid. Sebagai takkid bagi amilnya. Amil bagi masdar. So, nah, sebagai wifadah takkid. Nah, wal mubayyini li nawihi atau ada muakkidi. Dia tak ada wifadah takkid tapi nak menyatakan bagainya bagi masdar. Yang ada wa'adadihi dan nak menyatakan bagi bilangi masdar atau pada li nawihi. Ya tiga ni. Bab ni dia bagi menyata tiga ni. Apa maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq kena masdar. Fadlah. Lagi pula ia tu tiga. Muakkid li amil. Yang dua mubayyin li nawihi, yang tiga mubayyin li adadihi. Betul ke pula? Ya tafal muakkidu li amilihi. Apa maksudnya? Iza aradta ma'rifata kulli minha fa aqulu laka. Fa iza aradta, maka apabila menghendakilah oleh engkau ma'rifata kulli minha, akan nak kena tiap-tiap daripada tiga-tiga tu lah. Dari tiga-tiga dah. Nah, masdar muakkid, masdar mubayyin, masdar mubayyin li nawihi, mubayyin li adadihi. Fal muakkid li amilha fa aqulu laka, maka aku kata bagi engkau. Kata belana al muakkidu li amilih. Bermula amil masdar panggil mausuh bagi muakkid kena pada masdar. Dan bermula amil yang mekuat bagi amilnya. Bagi amil bagi masdar. Li'amilihi mi'alili al tu lah. Fal masdaru al mu'akkidu li'amilihi li'amilil masdar. Rajak pada al tak apa. Nahu ialah seumpama. Sini dia panggil dia tak ada buat tarikh dah. Orang panggil dia tafsirkan akan mu'akkid li'amilihi dengan misal. Kadang dengan tarikh, ada tarikh tarikh dia balas ni. Tapi sini orang panggil dia menyata tu dengan misal. Kadang dengan misal ni dia kalau kita menyata dengan tarikh, maka kena datang misal ke. Lepas kepada budak-budak tak majid. Lepas tu pakai ginilah, boyak wirti dengan misal, maksud nak wirti. Dan maksud nak wirti sama taruh nak pergi kepada kitab yang besar-besar. Sini panggil mutammim sempurna. Untuk nak pergi kitab besar-besar. Sini pun nak koyak dia. Wi nampak gambar. Nak buat bukan daging. Nak wi nampak gambar kata mampu mutlak lah ning. Dah. Annahu wa kallamallahu Musa taklima. Ni wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di sini ya bermakna sungguh. Dah. Kita kadang-kadang kita bermakna akan sebagai bercakap. Ada setengah-setengah dia mau tosi, dia mau etirah. Kita berbalah tu, tapi kita semua kita akan sebagai bercakap. Ya tosi. Kerana sini ya berpedah ke apa? Bukan berpedah taukid ya. Berpedah taukid sebab tu sungguh bercakap. Orang panggil nak mengakakkan akan majak. Bercakap Allah sungguh cakap, bukan harus Allah tu dah gitu.
Wa kallamallahu Musa, dan cakaplah oleh Allah akan Nabi Musa. Taklima, mana cakap dia nak taukid. Nak taukid dia taukid cakap tu saja. Dia bukan kata cakap tu 2 3 dah. Cakap tu sungguh bercakap Allah dengan Nabi Musa. Dia nak taukid. Sebab tu dia mau bermakna sungguh bercakap Allah dengan Nabi Musa. Bukan lalu-lalu dengan rasul ke, dengan malaikat jalan-jalan tu dak. Mana sungguh lah Allah Taala cakap dengan dia tu. Atau mengetakid takliman. Mana nak mengangkatkan akan takdir majak lah. Takdir mudah kan dak lah. Bercakap oleh Allah, yakni rasul Allah. Bercakap oleh Allah, yakni kita dah malaikat Allah. Bercakap oleh Allah, makhluk Allah ada. Dia panggil taklimah takid lah dah. Mana tu sungguh Allah cakap dengan Nabi Musa. Ya, cakap ya, cakap oleh Allah akan Nabi Musa. Berarti nak tahu ke? Sungguh bercakap tu. Cakap dan sungguh. Dah. Sebab tu demo kadang-kadang demo tak nak itu mana, demo ada lah, demo ada demo gale-gale tu. Kita boleh kita akan sebagai yang itu. Akan sebagai bercakap, akan sebagai ni sebuah tasbih. Ada bagai tasbih tu, ya ada 2. Honong dengan honing. Nampak tak? Ya ada tasbih. Sebab tu orang bangga bila taukid ni mana mak dia mau bermakna sungguh. Gitu. Berat dah. Sebab dia cakap dia so ya. Dah. Wa darabtu darban. Pukullah oleh aku. Ni darabtu ni. Ya kena ada maf'ul. Pukullah oleh aku. Sungguh pukul. Pukul siapa? Pukul kan akan sahih masalahnya. Darab tu kerana muta'addi, ya kena ada muta'addi. Ma yatajawazu fi'lal fa'ili ila maf'ulin bih. Ya kena ada maf'ul. Maf'ul mahzuh wa ikau lah. Tapi maf'ul ya kena ada fi'il muta'addi. Tak ada maf'ul, orang panggil fi'il lazim. Gitu. Fi'il lazim tak ada maf'ul. Fi'il muta'addi kena maf'ul. Kalau tak ada maf'ul tak panggil muta'addi lah. Dah. Darab tu darban pukul lah oleh aku akan zaid masalahnya. Pukul lah tu. Darban sungguh pukul. Bukan kata kecil-kecil saja dah. Bukan akik tangan saja dah. Mak nak godek anak dia akik tangan. Tapi godek dah li. Akik tangan. Budak ni. Dia nak godek anak. Tapi kalau orang ajar anak dia murih. Palai sungguh. Satu. Ajar tak pandai. Lepas tu yang kedua. Tak serah kepada orang ajar. Patut kalau orang ajar murid. Hak ni nak terina. Kata kasar boleh dah. Kata kasar. Jadi tak erti ya. Bukan tak erti dia anak. Tak erti dia mak lagi. Pokoknya tak nak pada mana. Mak. Ajar tak pandai. Pandai tu. Yang kedua, tak serah kepada orang. Kalau serah pun tak sungguh. Nampak tak? Ya kira gini cara nak serah. Kita harap, kita mancai, kita puasa. Dia boleh ajar anak kita serah. Lepas ikut dia. Kita nanti turut ya. Lepas kita orang ajar ke ai. Wah, ke alat belakang tu nanti nak tibuk kita. Tak lagi juga. Nampak tak? Nak ajar je tak boleh. Kerana boleh tu. Nah, lek budak dah nak bimbing dah. Nuh belakang lah ni. Bekeng. Dia. Dengar kena godai dengan borang ke itu. Pergi tanya kok mana godai ke nak kita. Tak rumah tak letak dah. Nampak tak? Tu. Punah lah tu. Kalau rumah, pak nak ajar, mak murid. Mak nak ajar, pak murid. Tu punah hal lah. Wa kallamallahu darabtu darban. Pukul lah oleh aku. Jadi akan saya itu darban. Sungguh pukul hang itu. Bukan kata nak pukul tu tak sungguh pukul. Gitu. Sebab tu dia mau tahu akan sebagai makna dia tasbih. Bila tasbih mana tu pukul dengan pukul ni. Akan sebagai pukul. Dah. Ya ada makna tasbih situ dah. Ada. Sebab tu situ ia bermakna sungguh pukul. Kata kita bisa dengar agak. Akan sebagai pukul. Mungkin. Dia suka. Tak boh makna lah tu. Ada. Tadi tak apa lah. Wih behar maksud kan tak apa.
Bime hon ni pun tak boleh, hon ni pun tak boleh. Wal mubayyinu li naw'i amilihi. Dan bermula masdar. So, dah nah hon ni boleh makna sebagai ni. Hon ni kalau mafu hon ni boleh makna bos makna sebagai. Walhana wal mubayyinu li naw'i amilihi. Atau pada al muakidu. Yani wal masdaru al mubayyinu li naw'i amilihi. Dan bermula masdar. Nah, masdar mana? Yang menyata lah yang masdar bagi bagai amilnya amil bagi masdar. Hak ni mana akan sebagai boleh. Nahu seumpama fa aqaznahum, maka ambillah oleh kami Allah. Hum akan mereka itu kufar, akan oleh kafir. Akaza azizin, ni akan sebagai mana? Seperti ka akzi, misla akzi. Dia bang ada akan sebagai. Akan sebagai ni bagi tasbih sebentar. Aku ambil. Patu akzi, aqazna tu sah. Pada akza azizin tu sah. Maka akzina dengan akzi amil supo. Dia ada bagai tasbih. Ia ada dua perbuatan. Satu aqazna. Nah, kita ambil mereka itu seperti ambil. Kita ambil dia dengan aziz, ambil orang raja, ambil salah kepada orang salah. Maka ambil kita dengan ambil dia ni supo. Ada bagai tasbih. Mana dia ni di sini dua perbuatan. Adapun tadi so perbuatan. Kita dah darab tu Zaidah pukul lah oleh aku ke Zaid. Satu tapi hak ni darban tu sungguh pukul. Hak tadi tu sungguh. Bukan dua perbuatan berat. Dah. Tapi sini ya ada dua perbuatan. Kacek tenyih ke. Kacek ule dah. Tenyih nak masuk. Fa'aqaznahum akza azizi. Maka ambillah oleh kami akan mereka itu akan kufar. Akza azizin, yani akan sebagai ni agak bang ka'akzi. Ka'akzi ya ada bagai tasbih. Seperti ambillah oleh aziz, makna raja yang benar. Muqtadirin lagi pula yang amat kuasa lah ia. Malah tanya ambilnya tak kira. Nawada orang salah. Lepas dia ni orang maju. Kalau dah ni dia mau nak buat teruk-teruk tak boleh. Kenapa? Kerana dia pukul ke. Tu baik apa? Tu baik suci ke. Sudah kita. Ada takut-takut, ada bimbang-bimbang. Sebab tu lek tak payah molek. Lek belakang ni tiba. Nampak tak? Tapi masalah ni masalah kita ambil akan sebagai orang benar. Ada takut dah. Oh suci. Ada takut ke apa dah. Siapa waktu besok cium berdaya mampu. Ambil orang benar ke. Lagi pula orang kuasa. Sebab bejuk. Nak betul. Berdaya. Ada dia. Berdaya itulah. Berdaya beranak betul. Bukan berdaya. Pongkan dah lah. Ya berdaya. Tak berani juga sakit. Sakit berdaya. Kena berdaya angin. Sakit juga. Kayak nam tak akan berdua dah. Tu dia. Nyak. Dah. Tak berani main sakit. Pada siapa nak kata apa? Kata lain. Siapa nak tanya apa? Murai. Tu dia. Nak main lah anda. Tak berani tanya. Anda juga kamu ya. Wa qaulika atas padana. Ada fa'aqazna. Kata pada fa'aqazna. Derah je. Fa'aqaznahum akza'azani. Atas pada nahwu qaulika. Supaya perkataan kau darabtu Zaidan darba amir. Ya dua sini. Darabtu Zaidan. Perbuatan aku. Bana pukul aku pukul. Dengan amir pukul. Ya dua situ. Patut dia supo. Tu abang akan sebagai. Akan sebagai. Itu makna ada sebagai dia ada mengandungi tasbih. Ada pun hal tamu ni abang bukan dua so ya. Darabtu Zaidan darba amirin. Pukullah oleh aku. Akan akan sebagai pukul amir. Supo akan sebagai pukul amir. Perada. Mana so aku pukul, yang dua amir pukul dua. Lepas tu di antara dua tu supu.
Di antara dua tu super. Dia akan sebagai beres. Boleh buat lah dengan kita puasa kita baca ni mana tu. Okay, ikut dah deh. Salah, ikut mungkin demo dah. Allah Akbar kabira. Kita tak ada takdir kehidupannya tak ada. Cuma nya main masalah itu. Tapi masalah boleh pergi lah, boleh pergi. Kalau kecek dengan demo ni boleh Ahmad de lah kita. Ahmad de lah nampak lah gitu lah. Tapi nak takdir banyak-banyak tu kita tak kita kurang berakhir mana. Teman ia kita kurang berakhir lah. Bukan tak molek tapi orang panggil orang-orang kadang-kadang tak suka deh berakhir. Ini baca ni belah mana kalau kita baca belah mana nak lebih banyak. Lepas tu zaman dulu kita cepat lagi. Ni pun slow hangat tapi abang kali yang dua ni nak kira tu belah lah koda kokogi tapi abang ni kita buat sana jadi jadi balano jadi nampak lah jadi nampak dulu pun baca itu tapi noi lain sikit gitu. Dulu kita baca tegak enggak cador nak po dia tak po sudah tak po tak go gitu. Nah kita kena royak tak kena fikir kita dengar tak kena banyak. Tapi tak kena tu sikit pada kena gitu. Sebab tu kan kita tahu lah kalau banyak tak kena tak boleh dah. Wal mubayyinu li adadi amilihi. So lagi. Wal mubayyinu tak bergerak sungguh aja. Wal mubayyinu li adadi amilihi. Wal mubayyinu atau pada al muakidu. Jadi wal mubayyinu li adadi amilihi. Ini nak ayat bilang ni. Abang boleh pada takik pun dah. Tasbih pun dah. Sebab tu bang nak babu makna sungguh apa leh. Akan sebagai pun tak leh. Kalau makna sungguh tu tak okey. Akan sebagai tu makna tasbih. Dia ada bagai tasbih ni. Nah, orang bang nak menyatakan nak bagai dia ni. Honor satu bagai, hak kita ni buat semua bagai tu. Yang tiga bisa lain pun dah. Lah mana? Fal mubayyinu wa ni atas pada mukakidu. Yani fal mubayyinu dia ada di amilihi maka bermasdar yang menyatakan ia bagi bilangi aminyo. Amin bagi masdar. Rojak pada alilai tu lah. Al mubayyinu. Hak itu takdir wal masdaru lah. Fal masdaru atas pada bepo maka mausuf bagi mubayyin masdar. Yani fal masdaru al mubayyinu li ada di amilihi. Saat ni kata tak sedang dia sikit-sikit yang dia. Apa dah? Nahwu seumpama padu kata ada kata wahidah. Ni abang nak menyatakan bilang ni. Mana patutlah nak padu kata maka dipelagokan akan kedua langit bumi. Pada masa sungguh pelago bukan akan sebagai pelago dah. Ya tak ada pelago. Ya satu dipelago. Padu pelago dok kata wahidah. Pelago yang satu ataupun satu kali. Nak iaitu satu kali pelago. Bukan kata nak taukid tu dah. Bukan kata nak tasbih dah. Ini satu kali. Pelago tu. Patu berapa kali berada di antara langit dan bumi. Satu. Abang padu kata maka dipelago akan kedua. Dah. Langit dengan bumi tu. Patu berapa kali pelago? Dak kata wahidah. Sekali pelanggar. Acul lebih kuat tak kuat. Lepas tu, sungguh pelanggar bukan.
Nah, sungguh pun boleh juga. Tapi ia tak ada berpeda taukid. Nak bahasa makna sungguh tak boleh. Akan sebagai tasbih. Hak ni so ya. Bukan pelakon ni. Supaya pelakon ni dah. Dah. Faduk kata dah kata wahidah. Kena kedok dah kita. Takut berlagu dengan orang lain pula. Dengan orang lain tak dah. Hak tu kita dengar daripada guru. Kadang-kadang guru ni pun. Ya surah tak supo tak kita. Surah ya tak ya. Saya kena. Lepas tu surah tak supo dengan dia ya. Ya suka, ya tak kena kita. Pak kita ada bahasa tak kita ambil daripada guru. Guru kita ada bahasa kena dah koyak demo. Kadang giga demo lain ngaji pasal lain lale, lain belale gitu. Lain ike, lain kubeh, lain ike. Lain pondok, lain surah he. Yang itu. Hey, kita buat gini ya, deh. Mana tak gini ya. Tok guru tu surah dah tu, tok guru ni surah dah ni, tok guru ni surah ni. Dah. Lepas tu, demo tu surah lah tu. Kita surah nak lah ni. Kalau hak pelanggar kena tak apa. Kalau bersalah, tu. Lepas tu demo kira kita, Lepas tu kira ambil ya. Nah, tak kena sabakar gitu. Lagi bercakap kita pun. Takut belanggar dengan demo. Jangan dah suka, tak kena. Jangan dah suka lah. Dah. Hak kita tahu kita royak itu bahawa apa. Lepas tu tak saya jadi dan nak tak boleh jadi dengan tekih dengan siapa-siapa kita tak saya. Nah, orang tu geno tak akan no demo tak boleh tu. Kita nak menyata hak kita kena hak lain tak kena tak boleh. Mana tak kita ni lah. Lek kita ni kalau tak kena lek kita. Dia. Tak mau tak kena lek demo kita tak saya. Karena di antara kita ni, jangan ada nak benih so. Padahal kalau Allah tak kita lah. Kita ambil sembah oleh Allah, tak kena duk kita. Wakau li, tapi surah sungguh ya ada surah-surah yang tak kadang-kadang tak supa. Dah. Betul? Kalau belagu siapa kita ambil kita lah, tak kena duk kita, salah tak kita. Ada syarat tak dia orang lain lah. Wa qawlihi atabada wa qawlihi darabtu Zaidan darbatain. Wa qawlika atabada paduk kata tu ayat. Ayat Quran yang misal. Nahu qawlika seumpama kata engkau. Seumpama kata engkau darabtu Zaidan darbatain. Pukullah oleh aku akan Zaid. Lepas tu sungguh pukul dah ada awak dah tahu ke. Akan sebagai 2 kali pukul. Ya bukan kata sebagai ni tasbih. Ngelas kita tak apa. Tak ada nak janggu ni, tak ada nak molek ni. Ada awak biasa ya. Paduk kata be. Darbatain ni, yang ni banana. Pukul tu 2 kali pukul. So 2. Ada. Darabtu Zaidan darbatain. Kalau terbakar sebagai 2 kali pukul. So pohon juga. Ya tak boleh ya tak. 2 kali pukul. Dia nak menyata kata pukul berapa kali. Wahwa kismani dan bermula ia. Dan bermula ia gabah. Al-maf'ulul mutlaqu dalah kismani manzu kisma ini. Ialah 2 bahagi. 2 bahagi. Kama qalahu Ibnu Haji wa Ibnu Malik taba'an lil Kufiyin. Ini apa satu surah dia kata binaan ala anan ma'amnawi minhuma mansubun bil fi'lil mazkur al muwafiqi lahu fil ma'na. Dia panggil di sisi demoni walah ni. Wa in kana mukhalifan lahu fil lafzi. Qala ar-Ridi wa huwa aula li anna al-asla ada mutaqdim. Wa mazhabu Sibawayh wal Jamhur ni bisa lain pula. Itu satu mazhab ni wa mazhabu Sibawayh wal Jamhur annal ma'nawi mansubun bi amilin muqaddarin min lafzihi. Panahu ya kalau kita kira kata diisi makna diisi apa diisi imam Sibawayh dan Jamhur ni
Masdar ada so, masdar lafzi ya tak ada masdar manawi. Ya ada so ya. Adapun oleh luar ni masdar ada dua. Iaitu masdar masdar ada dua. Ini tilik kepada amil. Tilik kepada amil terbahagi ada dua. Tilik kepada faedah masdar ia terbahagi pada tiga tadi. Masdar dia terbahagi pada tiga. Tilik kepada diri dia tiga. Kalau tilik kepada amil terbahagi pada dua. Pula. Maka masdar lafzi tu kan. Lafzi tu ia kira kata lafzi tu tubik tiga pula. Gitu. Ada masdar lafzi hak muakkid. Ada masdar nafsi hak mubayyin. Mubayyin li adadi. Ada masdar lafzi hak mubayyin li adadi, iaitu bertiga. Kalau dan soal lagi masdar maknawi. Masdar maknawi hak taukid bagi amil. Ya hak mubayyin li nau. Taukid maknawi hak basic mubayyin li adad. Jadi tu bet ni pun dah. Kira-kira tu beda. Kalau so tu bet tiga tadi. So ni pula tu bet tiga. Jadi ni hibung-hibung je. Dah. Boleh buat dengar. Baik. Dengan sebab kita dah baca ni, tu hari kita banyak. Dulu tak kerti ke? Ngaji jadi kerti. Alhamdulillah. Tak kerti. Duk kerti lah ni. Ajar orang tu ajar kita. Ajar orang tu ajar kita tu. Yang buat awak amal lah tu. Nak ilmu, nak kaya ilmu, banyak belanja. Nak banyak belanja. Panggil nak selesai aja, banyak tunai aja orang. Bahaku ilmu sesuai ilmu, banyak belanja. Nak kaya harta, banyak belanja. Apa dah? Lekok kurang tu tak ada. Ya kalau hidup di murtabak beri. Murtabak kata hai. Nak kaya kena beri. Ada orang dalam kita. Nak kaya kena beri. Nak kaya harta beri. Kadang kita boleh beri. Nak kaya ilmu beri. Banyak anak kita beri, banyak tu kita boleh. Lebih pada tu. Nah kita ada hajat banyak, tunai hajat saudara. Sambil-sambil tunai hajat kita tunai ke hajat saudara. Selesai hajat kita. Panggil. Sebab tu abang yadu ulia tangi atas tu comel. Daripada tangi bawah. Karena ia ada faedah yang banyak. Sebab tu kita orang agama tu kita kena suluh pasal agama. Jangan suluh pasal orang dunia. Panggil nak seni tong ong. Kena taruh, kena sipai, kena buat perakang. Girator. Jadi kita mengaji ni walaupun punggurah. Kita ngaji pasal lain, bila kita buat pasal lain. Abang kecing, abang kalau ngaji pun kecing tah meja, berak tah meja. Tengok kita nak berjalan dah. Ya tak kena orang lain panggil nak perasai dah. Perasai tu orang kafe itu sendinung tak kena dengar. Ni dalam kita ada. Ulama katalah no. Kita pakai ulama. Nabi kata geno, Tuhan kata geno, ulama kata geno. Kita ngaji dah. Nak seni pakai tasawuf. Ada zuhud seni. Tak lagi. Nak kaya kena sedekah tu. Nak selesai masalah tu nak hajat orang. Nak kaya, nak ilmu banyak kena beri. Tu. Ya kena pakai ni. Pakai kau ni. Kita mari ke agama kan kena jalan. Pakai jalan-jalan agama. Kita ngaji kau ni. Bila buat kau ni. Kena sipai, kena gabai. Pasal lagi deh. Apa panggil saya? Kalau kita mengajar, kita mengajar, kita mesti borang. Dengar, tentu dengar gitu. Kalau ikut, saya ikut. Kita borang. Mana tengok tunggu kita dah. Tengok tunggu. Hot tu panggil pengajar ni. Ya dah lah. So, ngajar. Lepas tu tu hawi belakang. Tak kena fikir apa. Biasa tok guru warok-warok kita tahu tu lah kita kita ambilnya.
dah hak betul dalam kita hak tunggu habis tak apalah tu mana tak kita pakai tok guru dia mengajar payah duk bising dia tu bising dia mengajar hak tu kita ikut bah kita ngaji pun tunggu bising tu juga nampak tak patut kita pun jalan bising tu nak senin tu jalan dia tak ada nak buat gambar ni nak kerja letai duk bising dia dah tengok bising dia duk lah nak buat gambar nah bisa duk sebab dia fikir sebab dia amal sebab dia kelakuan sebab dia payah tak ada apa dulu dia pun balas tu juga payah juga tapi lama-lama dengan azam tak bagi nampak tak ada kena fikir banyak nak makan pola ialah maka dia ngaji minhak lagi dia ngaji hikam lagi dah nampak tak patut tak mana dah penawar lagi tak ada minhak tak ada lagi hikam lepas tu tengok tuai besi lain sudah kecek dengan ngaji dengan Allah deh nak ngaji bak suhu ni oi cai bak ngajar pula tu beli Facebook pun cai tapi tengok metang sudah jangan metang lah ni alah mana alah tu ku salah tak gitu Darab tu Zaidan darbatain kedire buku lah aku akan Zaid 2 kali buku gitu sebab padu kata ada kata wahidah dia pelago kedua tu sekali pelago ya sekali 2 kali 3 kali gitu wa huwa kismani lamziyun wa ma'nawiyun ini pelago di atas nun dalanya ada kalau mazhab si bawah yang lain so pakai kita berlaku lah kalau kita berlaku di atas 2 bahagian dari luar ni maka orang panggil itu benar kerana sosok tu bertiga masdar labzi mu'akid pun ada masdar labzi mubayyin lina pun ada masdar labzi mubayyin bagi adat pun ada maknawi pula tu bertiga pun ada jadi ni kita sipun dah tu kita sipun dah awak sipun lan awak seru wa ijmali tu baiklah tu tengok dari luar fa in wafaqa labzu fi'li banyak jika muwafaqatlah ia jika muwafaqatlah ia masdar napa masdar tapi tiap bukan mafhum mutlak lazim tiap mafhum mutlak ia kena masdar bukan tiap masdar ni mafhum mutlak nah jika ada maka jika adalah la muwafaqat ia lafaz tu dan masdar tu akan lafaz fi'ilnya lafaz supa fi'ilnya fi'il bagi masdar fa huwa labziyun maka bermula masdar tu panggil masdar labzi kama taqaddama ni orang panggil masalah kama taqaddama rojak pada kama taqaddama muwafaqat belaka tadi wazalika dah rojak pada mana ni rojak ada bahawa kaunihi keadaannya masdar tu masdar labzi rojak situ dah pada tapi dia merojak ada wafaqa labzu fi'li fa huwa labziyun dan rojak sini tak pada wa wazalika dan berbeza itu kaunuhu labziyan keadaan masdar tu masdar labzi tu mana kama taqaddama seperti mana barang misal yang terdulu la ya yamma maka semua hal lepas tu masdar labzi belaka dia supo wa in wafaqa makna fi'lihi ni wa in wafaqa makna fi'lihi dan jika muwafaqatlah ia yang masdar akan makna fi'lihi akan makna bagi fi'ilnya supaya di segi maknanya makna bagi masdar fi'il bagi masdar ada pula fa'il tak supaya bahwa maknawiyun bahwa maka bermasdar atau panggil masdarun maknawiyun ialah masdar maknawi ini berlana maknawi wa mai mal asal dia maknan
Lepas tu tukar alif tu jadi waw. Jadi maknawiyun. Tu dia. Maknawiyun. Nah, yang dibangsa kepada makna. Kalau misalnya lafaz tak serupa tapi makna serupa. Kalau lah serupa dua-dua, lafaz serupa, makna serupa, panggil lafzi. Kalau serupa daripada rusuh, serupa di segi makna, lafaz tak serupa, panggil masdar maknawi. Nah, misal jalas tu qu'udan, duduklah oleh aku, akan sebagai duduk cacik, akan sebagai duduk ada. Jalas tu qu'udan, mana duduk, jalas apa mana duduk. Duduklah oleh aku, sungguh duduk. Kalau tak mana gitu? Sungguh duduk. Wa qumtu wukufan. Dirilah oleh aku sungguh berdiri. Nah. Maka kalau bala tu dak panggil sama makna tu serupa. Maka wukufan dan qu'udan tak panggil masdar maknawi. Ya kan? Serupa di segi makna. Tapi ini kita berlaku di atas lek luar, kalau lek luar. Iaitu kama qala Ibnu Haji wa Ibnu Malik. Taba'al al-Kufin. Orang panggil mengikut bagi ulama Kufah. Di segi ulama Kufah ikut itulah. Adapun kalau jamhur dan kita tilik kepada Imam Sibawai ya biasalah ada lah. Ada lah panak-panak ada mana panak-panak. Panjang-panjang dah ni. Panak-panak. Tengok dalam ni, tengok di sini. Wahwa makna rojak pada dek nu. Wahwa kisman ni dahire atas pada maknawiyun dia. Atas pada lafziyun. Dah ada di situ atas pada lafziyun. Jadi kita wa mazhabus Sibawai atas situ. Atas pada lafziyun. Maka bermazhab Sibawai dan jamhur annal maknawiyya bahasa maknawi itu mansubun bi'amilin muqaddarin min lafzihi. Orang panggil dia dinasakkan akan dengan amil yang ditakdir daripada lafaz dia. Daripada lafaz bagi masdar. Lafaz masdar lah kena takdir. Lafaz masdar takdir jadi amil. Mana misalnya min lafzi panahu qumtu wukufan. Maka wukufan tu bukan maf'ul mutlaq bagi qumtu. Dah. Mana dak lah. Maka di sini dia ni abang masdar ada masdar lafzi. Masdar manawi ya tak ada. Cumanya ia takdir jadi serupa. Qumtu wukufan. Maka wukufan bukan menasakkan akan dia ada qumtu. Bukan qumtu tu dah. Kerana makna ia kerana lafaz yang lain-lain ni. Jadi pak tu dia kata wukufan. An-nasibu li wukufan. Bermelayam nasab bagi lafaz wukufan apa fi'lun muqaddarun min lafzihi. Ila fi'il yang ditakdir daripada lapanya. Ka'annaka seolah-olah engkau kul tak kata laka qumtu wukufan. Kan takdir ambil juga waqaftu yang ambil daripada wukufan. Ambil lafaz wukuman dan lafaz wukufan mai takdir fi'il dia tu. Jadi wukufan masdar fi'ilnya waqaftu. Waqafa mana berdiri. Yang menasakkan akan wukuf bukan qumtu. Yang menasakkan akan wukuan ialah qumtu. Fi'il yang ditakdir. Maka abang muafakat tu. Waqaf tu dengan wukufan. Panggil madah tullah makna tullah. Sebab di sinilah jamhur Sibawai ni. Maka masdar bukan terbagi pada dua. Masdar ada masdar lafzi. Tu ada tu. Ya tu kalau ada amil dia serupa, tak apalah. Kalau amil tak serupa, tak diambil lain. Yang amil dia tu, lafaz amil dia tu, ambil lafaz masdar tu, takdir jadi lafaz amil dia. Wukufan, takdir waqaf tu. Jalas tu qu'udan. Qu'ad tu, jalas tu qu'udan. Maka qu'ud, lafaz qu'ada. Maka ambil lafaz qu'ada tu lah takdir amil dia. Jadi qu'ad tu qu'udan. Nampak tak? Jadi dasar masdar lafzi. Kilah sini. Lampu. Belang aja kita cek bang. Tapi lampu. Wal masdaru ismul hadasi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Kage pula deh, pansuhu. Tanda ya. Kebelah tak pala betul. Jadi nak soal lagi ada. Deh. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab.